Hai kawan-kawan, jangan lupa 15 Mei hari Jumaat sekolah akan mengadakan kejohanan olahraga di Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Hey Mikael, come here. You know where is UPNM? Oh yes, I know. It is near SMK Sungai Besi in the military camp. Wah, let's go. Keep it up and don't give up. We're the best, so let's not stop. We can make it to the top. Gagal melangkah, menggapai cita, tabah menghadapi cabaran. Bersatu teguh, bercerai roboh, bersama capai kejayaan. Oh jiwa membara, takkan pudar semangat wira. Genggam semangat juara. Semua ini pastikan terbukti. So keep it up and don't give up. We're the best, so let's not stop. We can make it to the top. Gagal melangkah, menggapai cita, tabah menghadapi cabaran. Bersatu teguh, bercerai roboh, bersama capai kejayaan. Oh jiwa membara, takkan pudar semangat wira. Genggam semangat juara. Bersama mengharungi teguh berdiri, segala cabaran menanti. Bersama mencapai cita-cita, usaha dan berjaya demi nama Malaysia. Keep it up and don't give up. We're the best, so let's not stop. We can make it to the top. Gagal melangkah, menggapai cita. Jika kawan-kawan pergi dengan bas, kawan-kawan tidak perlu kampas. Tetapi jika kawan-kawan pergi dengan ibu bapa atau penjaga atau berkenderaan sendiri, kawan-kawan perlukan pas kebenaran masuk ke UPNM. If you come with the bus, you no need to get the pass. But if you come with your parents or other guardians, you should need the pass before you go inside the camp. Tabah menghadapi cabaran, bersatu teguh, bercerai roboh, bersama capai kejayaan. Oh jiwa membara, takkan pudar semangat wira. Genggam semangat juara. Semua ini pastikan terbukti. Susah dan senang kita harungi, bersatu hati menggapai mimpi. Gagal melangkah, menggapai cita, tabah menghadapi cabaran. Bersatu teguh, bercerai roboh, bersama capai kejayaan. Oh jiwa membara, takkan pudar semangat wira. Genggam semangat juara. Bersama mengharungi teguh berdiri, segala cabaran Okey, kita dah sampai. Okay, we already arrived at the stadium. Jadi inilah suasana stadiumnya. Jadi jangan lupa jumpa anda semua pada 15 Mei hari Jumaat.
See you guys. Bye.